dapat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam IPG Penaju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Salam Pintar KDRI. Jadi hari ini kami, iaitu kami akan mempersembahkan sebuah bual bicara Ya, betul. yang bertajuk apa? Artikel yang bertajuk permainan video yang ganas yang boleh menjejaskan mental kanak-kanak. Oleh itu bab kita peribahasa lah, tak kenal maka tak Cinta. Jadi dengan itu saya minta izin untuk memperkenalkan diri kami terdahulu. Silakan Hanif. Nama saya Muhammad Nur Hanif bin Ahmad Saidin. Dan nama saya pula diberi Muhammad Firuz Kasturi bin Ahmad Farid. Jadi kita tahulah kalau kawan kita ni mesti teruja punya. Ya, betul. Mesti tak sabar-sabar ni. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, Let's go. jom. Anda sedang mendengar rancangan khas kami yang membincangkan isu yang sangat hangat dalam masyarakat pada masa kini. Ya, Hanif. Video kali ini tentang permainan video ganas dan kesannya terhadap kesihatan mental kanak-kanak. Betul tu Hanif, saya setuju dengan pernyataan anda sebentar tadi. Baiklah, isu ini saya lihat kembali menjadi tumpuan dan kritikal selepas laporan Ashrul Awani pada 2 November 2025 yang bertajuk permainan video ganas berisiko untuk menjejaskan kesihatan mental kanak-kanak daripada Dr. Zulkifli Ahmad. Dan artikel ini memetik kenyataan Menteri Kesihatan Malaysia Dr. Zulkifli Ahmad yang menegaskan bahawa pendedahan berlebihan kepada permainan video yang ganas ini boleh sedikit sebanyak meningkatkan risiko masalah mental khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Okey, jadi dalam bual bicara ni kita akan nilai artikel tersebut dari 3 aspek. Okey. Yang pertama, keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan maklumat. Baik Hanif, kita mulakan dengan keutuhan wacana dahulu. Dari segi struktur, artikel ini agak ringkas, iaitu lebih berbentuk laporan berita daripada analisis yang mendalam. Ia bermula dengan kenyataan Dr. Zulkifli diikuti dengan penerangan umum tentang risiko dan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, saya setuju dengan pernyataan awak Kasturi. Struktur tu menunjukkan wacana yang teratur. Ada pengenalan isu, kenyataan tokoh dan langkah penyelesaian. Tapi kalau kita nilai keutuhan wacana secara akademik, kita boleh nampak ada beberapa kelemahan. Contohnya ni? Contohnya, artikel tu tidak mengaitkan kenyataan Dr. Zulkifli tu dengan sebarang data ataupun statistik. Ia cuma menyebut berisiko menghadapi gangguan kesihatan mental. Tapi beliau tidak menjelaskan kadar risiko, umur sasaran atau bentuk gangguan yang dimaksudkan. Betul. Jadi dari segi coherence dan cohesion, wacana ini masih utuh untuk konteks berita, tapi tidak kukuh. Dia goyah jika dibandingkan dengan laporan analisis atau artikel ilmiah. Pembaca tidak dapat gambaran menyeluruh tentang sebab atau akibat antara permainan ganas dan kesihatan mental dalam kalangan remaja ini. Namun, satu kelebihan ialah nada wacana yang seimbang. Artikel tidak menyalahkan permainan video sepenuhnya. Ia menekankan peranan ibu bapa dalam pemantauan. Jadi, mesejnya bersifat mendidik dan tidak menimbulkan panik moral. Jadi secara keseluruhannya kita dapat lihat dari aspek keutuhan wacana, iaitu tersusun tetapi tidak mendalam. Sekarang kita lihat aspek kedua, iaitu sumber rujukan.
artikel ni hanya berpaksikan kepada satu sumber utama, iaitu daripada kenyataan Dr. Zulkifli Ahmad. Ya, sangat betul. Tiada petikan daripada pakar psikologi, kaunselor atau penyelidik akademik lain. Dalam konteks kewartawanan, menggunakan sumber tunggal boleh menimbulkan isu ketidakseimbangan perspektif. Kalau artikel itu menambah rujukan daripada kajian saintifik, contohnya daripada laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu WHO atau kajian psikologi dari jurnal antarabangsa, ia akan lebih meyakinkan kenyataan tersebut daripada 0%, contohnya 0% kesahihan dijadi 60% kesahihan, macam tu. Okey. Misalnya lah, kajian oleh American Psychological Association APA yang menunjukkan bahawa hubungan antara permainan video ganas ini dan tingkah laku agresif tidak semestinya linear, iaitu faktor persekitaran dan kawalan ibu bapa yang akan memainkan peranan yang sangat besar. Betul. Jadi, ketiadaan sumber sekunda menjadikan artikel ini lebih bersifat laporan politik berbanding penilaian berasaskan bukti. Namun, kita kena faham tahu ni, Ashraf Awani ialah salah satu portal berita dan bukan jurnal akademik. Objektif utama Ashraf Awani ini ialah untuk menyampaikan maklumat awam dengan pantas dan jelas, atau dikatakan dengan lebih ringkas lah. Jadi dari segi konteks kewartawanan, sumbernya masih sahih kerana datangnya daripada seorang Menteri Kesihatan, iaitu Dr. Zulkifli Ahmad. Kesimpulannya, dari aspek sumber rujukan, ia masih boleh dipercayai tetapi kurang menyeluruh. Dia boleh dipercayai kerana dia mengambil daripada seorang Menteri Kesihatan macam yang Kasturi katakan tadi, iaitu Dr. Zulkifli Ahmad. Tetapi ia kurang menyeluruh. Macam tu. Baiklah, kita pergi kepada aspek terakhir, iaitu dari segi aspek kejelasan maklumat, ya kawan-kawan. Pada pendapat saya, dari segi bahasa, artikel ini jelas dan mudah difahami, dan gaya penulisannya juga sesuai untuk khalayak umum, terutamanya para ibu bapa yang berada di rumah yang sudah meningkat umurnya. Setuju. Artikel tu gunakan istilah mudah seperti gangguan kesihatan mental dan permainan video ganas tanpa jargon saintifik. Tapi kejelasan isi agak terhad sebab tiada definisi khusus. Definisi ganas tu merujuk kepada apa? Adakah permainan tembak-menembak? Ya, seperti apa ni? Macam PUBG ya, betul. Macam peperangan atau sekadar kompetitif. Kita tak tahu. Ya. Dan perkara ini sangat penting. Sebab apa? Sebab persepsi ganas berbeza antara setiap individu dan budaya di dunia ini. Kalau tidak dijelaskan, pembaca mungkin buat tafsiran sendiri yang tidak tepat dan akan menyebabkan salah faham dan sebagainya. Selain itu, artikel tidak menyebut contoh situasi atau langkah praktikal pemantauan ibu bapa. Jadi, mesej pencegahan agak umum. Ia tidak dapat diterjemahkan ke tindakan yang nyata. Contoh, kita kena bagi tahu cara yang betul-betul supaya lebih jelas untuk ibu bapa membuat pemantauan kepada anak-anak. Baiklah, walau bagaimanapun, ya Hanif, saya merasakan kekuatan utamanya ialah kejelasan dalam mesej utama. Yang bermaksud setiap penerima maklumat itu dapat menerima input tu dengan sangat baik. Iaitu pengawasan ibu bapa juga sangat penting supaya mesej itu mudah diterima dan jelas seperti yang saya katakan tadilah. Jadi, dari aspek kejelasan, kita boleh simpulkan bahasa yang digunakan di dalam artikel ini
bahasa yang jelas, mesej yang mudah difahami, tapi kandungan kurang diperincikan. Kita perlulah lebih mengambil tahu secara mendalam untuk membuat menulis atau mereka artikel ini. Baiklah ni, sudah panjang lebar kita menjelaskan tentang keutuhan wacana. Apa lagi tadi? Kejelasan maklumat. Apa lagi tadi? Dengan Sekejap, awak tak ingat sumber rujukan. Ya, betul. Baiklah, saya akan rumuskan apa yang telah saya dan Hanif tadi ceritakan ataupun jelaskan. Kalau kita rumuskan ketiga aspek, keutuhan wacana, sumber rujukan dan juga kejelasan maklumat. Ya, artikel ini boleh dikatakan artikel yang lengkap, iaitu berjaya untuk menyampaikan mesej sosial yang amat penting lah, iaitu artikel daripada Kementerian Kesihatan ya. Ya, betul tu. Tapi masih ada ruang untuk penambahbaikan, iaitu dari segi ketepatan fakta dan sokongan bukti. Betul tak? Betul tu. Untuk berita umum, ia sudah memadai. Tapi untuk tujuan pendidikan dan kesedaran awam yang lebih mendalam, perlu ada data, kajian dan suara pakar pelbagai bidang supaya ia lebih apa orang kata, kesahihannya tinggilah. Situ. Okay. Kesahihannya tepat. Ya, betul tu. Macam tu. Okey, akhir katanya ialah isu ini bukan sekadar tentang permainan video, tetapi tentang keseimbangan gaya hidup digital anak-anak kita, terutamanya dalam kalangan remaja lah sekarang. Kita dapat lihat dalam era teknologi yang serba canggih ini, terdapat banyak remaja yang suka berada di depan layar kaca, iaitu bermain permainan video, menggunakan telefon bimbit peribadi masing-masing. Jadi perkara ini sangat mendukacitakan bagi masa depan golongan remaja akan datang. Betul. Betul tu. Tapi sebelum itu saya sebelum saya mengakhiri bual bicara ni, saya ingin menegur ibu bapa supaya mengehadkan penggunaan telefon bimbit anak-anak supaya tidak membuang masa. Dia boleh anak-anak kita boleh belajar, mengulang kaji pelajaran. Apa lagi? Membuat aktiviti yang berfaedah, contohnya bersenam untuk menyihatkan badan. Okey, saya nak tanya ni, apa pula faedah jika kita bersenam seperti tadi? Kalau kita bersenam, badan kita sihat, otak kita cerdas. Kalau kita main phone je, tak dapat apa. Sakit mata, boleh sakit kepala. Sebab itu ibu bapa ini merupakan peranan ibu bapa ini merupakan faktor yang paling dominan lah untuk memantau anak-anak ini supaya tidak bermain video game, permainan video yang ganas-ganas ini. Kerana kita lihat isu semasa sekarang, iaitu pelajar tingkatan berapa ni? Tingkatan 2. Tingkatan 2 mungkin yang telah menikam. Ya, betul. Menagut nyawa seorang pelajar tingkatan 4. Mungkin perkara ini terjadi disebabkan terpengaruh dengan permainan video yang ganas. Setuju tak ni? Betul. Macam yang kita katakan dalam artikel ni, video yang ganas ni membawa pengaruh yang buruk lah pada pemikiran anak-anak kita. So, jadi ibu bapa sangat penting untuk memainkan peranan untuk memantau tingkah laku anak-anak kita. Ya, seperti yang Ana katakan tadi, permainan video PUBG yang memfokuskan tentang peperangan. Ya, saya ada sedikit mengkaji tentang permainan video itu. Ada beberapa aksi dan aktiviti dalam permainan video itu yang boleh menggalakkan remaja-remaja sekarang untuk membuat aktiviti keganasan. Ya, betul. Contohnya apa? Menembak orang. Kerana dalam permainan video itu telah dikumpulkan seramai 100 orang. Ya, betul.
untuk orang kata apa? Orang kata mudah membunuh lah, Ya. kata. sehingga tinggal satu orang saja. Dan mungkin aktiviti itu yang sangat ganas boleh mempengaruhi mental. Kerana kita dapat lihat kesihatan mental dalam kalangan remaja sekarang semakin kritikal lah. Betul. Sebab itu ada beberapa kes yang melibatkan kesihatan mental. Contohnya kes bunuh diri tu. Bunuh diri. Itu Itu pun teruk tu. ya, itu pun mungkin faktornya daripada kesan buruk permainan video game, permainan video ini. Maafkan saya. Oleh itu pihak sekolah juga perlulah, saya menyeru pihak sekolah perlu apa ni, mengadakan aktiviti ya. Ya betul. Boleh mengadakan program Program ceramah motivasi ya, untuk mengukuhkan jati diri dan menjaga kesihatan mental, terutamanya bagi guru kaunseling yang perlu mencadangkan kepada guru besar ataupun pengetua supaya pelbagai aktiviti yang dapat memberi penambahbaikan bagi kesihatan mental pelajar ini untuk terus sihat dan mempunyai visi yang lebih baik daripada terpengaruh daripada permainan video. Ya betul. Okay, terima kasih kerana bersama kami dalam Bual Bicara pada kali ini. Semoga perbincangan ini membantu anda menilai maklumat media secara lebih kritikal dan lebih mendalam. Baiklah, akhir kata daripada saya lah. Takkan kita nak tutup macam tu. Betul. Mesti ada kata-kata mutiara. Ya betul. Okay. Bagi sikit. Bagi sikit ya. Ya bagi sikit. Saya akan mula dengan ada mata, pandanglah keindahan. Betul. Ada mulut, kita berbudilah bertuturan. Ada hati, kita berilah kesayangan. Namun jika ada salah dan silap, sudilah kita maafkan, betul tak ni? Baiklah, daripada itu sekian daripada kami. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye. Zong.